Dosa yang paling diancam Tuhan sebenarnya adalah dosa riba. Above anything else. Sampai Allah kata, "Adzanu biharbin minallahi wa rasulih." Maybe a few cerita sikit. What is this Islamic banking supaya diorang faham? Let me give a answer yang boleh paint a narrative yang relate juga sebenarnya dengan parenthood, which is, this is my analysis from coming from banking and then studying in depth, kerja dah kat industri and then left the industry. Saya lihat struggle ibu bapa hari ni, satu masalah yang kompleks, tapi salah satu tunjang masalahnya adalah ekonomi yang berasaskan hutang. Just to add on, semalam Selangor keluarkan yang 10,000 pasangan cerai disebabkan kewangan. Okay, kalau teruskan. kita tengok perceraian, bahkan pengabaian kanak-kanak, banyak yang disebabkan oleh kewangan. Sebelum kita pergi dalam, dia ada premis yang besar dalam Quran ni, ada dosa-dosa yang dianggap dosa besar. It's a grave sin. Banyak grave sin ni ada hukuman yang berat di dunia ni. Contoh, kalau you bunuh orang, you kena bunuh balik. Kalau ada hukuman yang berbentuk kena rejam, sebat dan sebagainya. Tapi dalam semua dosa-dosa besar ni, dosa yang paling diancam Tuhan sebenarnya adalah dosa riba. Dosa makan interest. Above anything else. Kalau ada satu benda yang atas dia adalah syirik lah. Of course, syirik ni you dah tak percaya, dah tinggalkan Tuhan. Tapi dosa yang besar sekali adalah, sampai Allah kata, siapa yang tak tinggalkan interest riba ni, "Adzanu biharbin minallahi wa rasulih." Lancarkan perang kepada Allah dan Rasulnya. So, waktu saya study tu, saya fikir, kenapa dia dosa besar sangat sampai Allah minta lancarkan perang, tapi tak ada hukuman di dunia ni? So, I explore, tanya ramai scholars, dig further. As of now, jawapan yang saya jumpa lah, mungkin nanti lagi 2-3 tahun jumpa jawapan yang lebih solid, tapi jawapan yang saya jumpa sekarang ni adalah, riba ni, dia bukan hanya bunuh satu soul, dia bunuh berjuta-juta soul. Dia membunuh berjuta-juta jiwa manusia. Macam mana tu? Macam mana tu? Okay. Dalam konteks hari ni, sistem ekonomi kita berasaskan hutang. Bila berasaskan hutang, maksudnya ada orang yang ada di atas, dia ada lebih wang, dia bagi duit yang lebih ni kepada orang yang ada kurang wang kat bawah ni, dan dia charge interest. Orang yang dapat duit ni, dia kena bayar lebih, so dia turun lagi bawah sebab dia komitmen dia jadi lebih tinggi. So what happens to the distance ni? It will keep grow. So orang kaya akan semakin kaya, Orang miskin akan semakin miskin.